Bahasa rojak merujuk kepada amalan mencampur adukkan dua atau lebih bahasa dalam satu pertuturan atau ayat. Fenomena ini sering berlaku dalam kalangan remaja dan pengguna media sosial sebagai contoh. I rasa macam tak ready lagi lah nak present esok. Dia macam very friendly tapi sometimes dia blur sikit. Okey. Walaupun dilihat biasa dan bersifat tidak formal, penggunaan bahasa rojak yang keterlaluan boleh menjejaskan keaslian, kelestarian dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi mari kita lihat cabaran dan halangan yang terdapat dalam isu menangani cara ini. Yang pertama ialah pengaruh media dan teknologi. Penggunaan media sosial yang luas seperti TikTok, Instagram dan YouTube menyumbang kepada normalisasi bahasa rojak. Kandungan yang popular sering menggunakan bahasa campuran untuk menarik perhatian. Seterusnya ialah sikap dan kesedaran pengguna. Ramai yang menganggap bahasa rojak sebagai trend atau gaya moden tanpa menyedari kesan jangka panjang terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul. Seterusnya ialah kurangnya penegasan dalam pendidikan. Dalam sesi pembelajaran tidak rasmi, penggunaan bahasa baku kurang ditekankan, menjadikan pelajar terbiasa dengan gaya bahasa yang tidak formal. Jadi, mari kita lihat strategi untuk menangani masalah ini. Yang pertama ialah pendidikan bahasa yang berkesan, iaitu memperkasakan pengajaran bahasa Melayu dengan pendekatan yang menarik dan relevan, termasuk menggunakan media digital yang memaparkan penggunaan bahasa baku yang betul. Seterusnya ialah kempen kesedaran bahasa. Jalankan kempen melalui media sosial yang menekankan kepentingan memelihara keindahan bahasa Melayu. Contohnya seperti kempen Cakap Biar Molek atau Bahasa Jiwa Bangsa. Seterusnya ialah peranan influencer dan tokoh masyarakat, iaitu menggalakkan tokoh terkenal termasuk selebriti dan influencer media sosial untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam kandungan mereka sebagai contoh kepada pengikut. Seterusnya ialah sokongan dasar dan polisi bahasa. Pihak berkuasa bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam memantau serta menegur penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam media arus perdana ini. Kesimpulannya, kita harus sedar bahawa bahasa itu mencermin jati diri bangsa. Walaupun bahasa rojak mungkin kelihatan praktikal dan moden, kita perlu bijak menilai bila dan di mana perlu penggunaan yang sesuai. Jadi mari kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu dalam setiap ruang kehidupan kita demi memastikan kelangsungannya sebagai bahasa ilmu, komunikasi dan budaya bangsa. Bro, kau dah settle ke assignment yang miss bagi hari tu? Aku rasa macam susah gila dah. Aduh, belum lagi weh. Belum lagi? Aku macam belum sangat. Tak tahu nak start dari mana. Aku tengok slide confusing sangat. Aku tengok TikTok je tadi, harap-harap ada idea lah yang aku boleh buat untuk slide kali ni. Assalamualaikum Afi. Tengah buat apa ni? Tengah buat assignment sikit. Buat assignment? Afi dah siap ke tugas yang cikgu bagi semalam? Belum. Sebab saya macam keliru sikit tentang arahan dia. Okey, belum habis lagi. Tapi saya cuba fahamkan nota yang cikgu bagi tu dan nak buat rangka dahululah. Kalau susah, kita boleh bincang sama-sama. Bagus saja tu. Petang ni kita buat nak? Okey. Sekarang, ramai individu khususnya pelajar bersikap pasif dalam komunikasi. Mereka kurang bercakap dan apabila bercakap, percakapan mereka tidak jelas, kurang artikulasi dan kurang semangat. Ini menyebabkan mesej yang disampaikan tidak difahami sepenuhnya. Jadi, cabaran dan halangan yang ada dalam situasi ini ialah yang pertama, kurang latihan komunikasi lisan. Pelajar jarang diberi peluang bercakap di hadapan kelas. Seterusnya ialah pengaruh gadget dan komunikasi digital, iaitu terlalu bergantung kepada teks dan media sosial yang menyebabkan keupayaan bertutur mereka semakin lemah.
Seterusnya ialah persekitaran yang pasif, rakan sekelas atau suasana pembelajaran yang tidak menyokong perkembangan lisan. Seterusnya, strategi untuk menangani perkara ini ialah yang pertama, aktiviti pembelajaran interaktif, iaitu menggalakkan forum, perbincangan, kumpulan dan perbentangan. Latihan sebutan artikulasi, iaitu ajar pelajar cara menyebut dengan jelas melalui teknik vokal. Dan seterusnya, bina keyakinan secara berperingkat, bermula dengan perbualan santai, kemudian galakkan penyertaan dalam situasi formal. Kesimpulannya, malah bercakap dan bercakap tidak jelas adalah cabaran nyata dalam membina keterampilan berbahasa. Dengan latihan sokongan dan bimbingan, kita boleh membantu pelajar menjadi penutur yang lebih yakin dan berkesan. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa keterampilan berbahasa bukan sekadar untuk merujuk kepada kecekapan membaca dan menulis, tetapi turut merangkumi keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik. Kemahiran bertutur adalah antara komponen penting dalam kehidupan seharian, sama dalam proses pembelajaran, komunikasi sosial maupun semasa dalam alam pekerjaan kelak. Namun begitu, dalam konteks semasa, kita dapat lihat ramai pelajar menunjukkan sifat pasif dalam komunikasi mereka. Mereka lebih banyak berdiam diri dalam kelas, tidak menyertai perbincangan, enggan bertanya atau memberi pandangan. Malah ada yang sukar untuk melafazkan idea secara teratur. Apabila bercakap pula, suara mereka terlalu perlahan, kurang keyakinan, penggunaan kosakata yang terhad dan struktur ayat yang tidak jelas. Ini bukan sahaja menyukarkan komunikasi, malah memberi tanggapan bahawa mereka kurang bersedia atau kurang cerdas, walhal sebenarnya mereka mempunyai idea yang bernas tetapi tidak mampu meluahkannya dengan baik. Jadi, isu ini bukan berlaku secara tiba-tiba. Sebaliknya, berpunca daripada beberapa cabaran dan halangan yang wujud dalam persekitaran pelajar itu sendiri. Pertama ialah cabaran dan halangannya. Isu ini bukan berlaku secara tiba-tiba, sebaliknya berpunca daripada beberapa cabaran dan halangan yang wujud dalam persekitaran pelajar itu sendiri. Yang pertama ialah kurang pendedahan kepada aktiviti komunikasi lisan. Dalam sistem pembelajaran yang terlalu menekankan aspek penulisan, peperiksaan bertulis, kemahiran bertutur sering diketepikan. Ramai pelajar hanya bercakap ketika dipanggil atau ketika membuat pembentangan, dan itu pun dalam suasana yang tertekan. Peluang untuk mereka bercakap secara bebas dan membina keyakinan adalah sangat terhad. Yang kedua ialah pengaruh media sosial dan komunikasi digital. Hari ini, kita lebih banyak berinteraksi melalui mesej, teks, emoji dan video pendek yang tidak memerlukan pertuturan langsung. Walaupun teknologi membantu dalam pelbagai aspek, ia juga menjadikan pelajar kurang terdedah kepada komunikasi bersemuka yang memerlukan kelancaran bertutur dan kejelasan bahasa. Yang ketiga ialah persekitaran yang tidak menyokong. Ramai pelajar takut bercakap kerana bimbang diejek, disindir atau dipandang rendah. Mungkin mereka pernah ditegur kerana pelat atau kerana tidak menggunakan bahasa dengan betul. Ini menyebabkan mereka membina tembok diam dan menjadikan diam sebagai perlindungan daripada rasa malu atau kegagalan. Strategi untuk menangani isu ini. Untuk menangani masalah ini, kita tidak boleh hanya bergantung kepada pelajar itu sendiri. Sebaliknya, guru, pensyarah dan rakan-rakan perlu memainkan peranan aktif iaitu beberapa strategi yang boleh dilaksanakan, termasuk yang pertama, mengadakan lebih banyak aktiviti lisan dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan perbincangan kumpulan, forum mini, perdebatan atau aktiviti permainan bahasa. Aktiviti seperti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga membantu pelajar berlatih pertuturan dalam suasana yang santai dan tidak tertekan. Kedua ialah melatih teknik sebutan dan artikulasi dengan betul. Ini boleh dilakukan melalui latihan membaca nyaring, membaca puisi atau berlatih bercakap di hadapan cermin. Dengan teknik pernafasan, pengawalan suara dan pengucapan yang betul, pelajar lebih yakin untuk bercakap dan menyampaikan idea mereka. Yang ketiga ialah mewujudkan budaya komunikasi yang positif. Rakan-rakan dan guru harus sentiasa memberi sokongan moral, tidak mempertawakan kesilapan dan memberi maklum balas yang membina. Kita mesti menggalakkan budaya belajar melalui percubaan, di mana bercakap salah tidak menjadi kesalahan, sebaliknya menjadi peluang untuk berbetul dan dipertingkatkan. Sebagai kesimpulannya, malah bercakap tak jelas bukanlah satu kelemahan semula jadi, tetapi satu akibat daripada kurang latihan dan pendedahan. Suasana yang menyokong dan memberi peluang dan mendorong pelajar untuk bercakap dengan lebih yakin dan jelas. Kemahiran bertutur bukan sahaja membantu pelajar dalam bilik darjah, malah merupakan kemahiran hidup yang sangat penting dalam kerjaya dan kehidupan sosial mereka kelak. Oleh itu, marilah kita sama sebagai pelajar bakal pendidik melatih diri untuk menjadi penutur yang jelas, berkeyakinan dan berkesan dalam menyampaikan ilmu dan idea. Weh, kau tahu tak apa yang cikgu ajar pasal tajuk karangan tadi? Aduh, entahlah, tak dengar. Dia macam tu lah. Apa cakap lah? Dah sibuk lah, aku tengah main game ni. Alah, susah lah nak explain. Tengok je lah nanti. Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya Afiq.
Awak tahu tak tentang apa yang cikgu ajar karangan tadi tu? Oh, ikut apa yang saya faham, yang cikgu ajar tadi, karangan tu dia memberi dua pandangan dan juga membuat kesimpulan. Oh, macam tu. Nanti kita boleh buat latihan Boleh. bincang sama-sama. Boleh, nanti saya ajar awak apa yang saya faham, okey? Terima kasih awak. Sama. Isu dan latar belakangnya. Kita semua maklum bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Namun begitu, semakin ramai pelajar yang kelihatan kurang selesa dan kurang yakin apabila diminta bertutur dalam bahasa Melayu secara rasmi. Hal ini ketara apabila mereka membuat pembentangan, menjawab soalan lisan atau menyertai perbincangan kumpulan. Ada yang bercakap dengan suara perlahan, tersangkut-sangkut atau menggunakan banyak kata pengisi seperti macam itulah kerana tidak tahu bagaimana untuk menyusun ayat dengan betul dan lancar. Lebih membimbangkan lagi, ada pelajar yang langsung tidak mahu bertutur dalam bahasa Melayu kerana merasa bahasa itu terlalu baku atau tidak sesuai digunakan dalam perbualan harian mereka. Sedangkan sebagai warga Malaysia dan bakal pendidik, kita perlu menguasai bahasa Melayu dengan yakin dan jelas dan profesional. Cabaran dan halangannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi cabaran kepada isu ini. Yang pertama ialah pengaruh bahasa asing dalam kehidupan seharian. Ramai pelajar membesar dalam persekitaran yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di rumah, di sekolah atau dalam media sosial. Akibatnya, apabila diminta untuk bertutur dalam bahasa Melayu, mereka berasa kekok dan tidak yakin, walaupun sebenarnya mereka fasih dalam bahasa tersebut. Yang kedua ialah ketakutan untuk melakukan kesilapan. Ramai pelajar tidak yakin atau bercakap dalam bahasa Melayu kerana takut diketertawakan jika menggunakan tata bahasa yang salah atau jika sebutan mereka tidak tepat. Mereka juga bimbang akan dinilai dan dikritik secara negatif, terutamanya jika mereka berasal dari latar belakang yang kurang menggunakan bahasa Melayu baku. Yang ketiga ialah kurangnya pendedahan kepada aktiviti komunikasi formal dalam bahasa Melayu. Aktiviti seperti perbentangan lisan, pengucapan awam atau forum ilmiah jarang dilakukan secara konsisten. Akibatnya, pelajar tidak mempunyai ruang mencukupi untuk berlatih, mengasah bakat, bertutur dan membina keyakinan mereka. Strategi untuk menanganinya. Walaupun isu ini kelihatan mencabar, terdapat beberapa strategi berkesan yang boleh diambil untuk mengatasinya. Yang pertama sekali ialah pelajar perlu didedahkan secara kerap kepada latihan komunikasi dalam bahasa Melayu. Latihan seperti pembentangan berkumpulan, debat, lakonan spontan atau aktiviti simulasi dalam bilik darjah boleh membantu membina kemahiran bertutur dan meningkatkan keyakinan secara berperingkat. Yang kedua ialah mewujudkan suasana yang selamat dan menyokong untuk bercakap. Guru dan rakan-rakan perlu memainkan peranan memberi galakan, pujian dan maklum balas yang membina, jangan sesekali memperlekeh atau mempertawakan kesilapan pelajar tersebut. Sebaliknya, bantu mereka memperbaiki penggunaan bahasa dengan cara yang sopan dan menyenangkan. Yang ketiga ialah penggunaan rakaman video atau audio yang boleh dijadikan sebagai alat latihan. Pelajar boleh merakam diri mereka sendiri sedang bercakap atau membentangkan sesuatu topik. Kemudian, menilai semula sebutan, intonasi dan struktur ayat yang digunakan. Kaedah ini membolehkan mereka mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri mereka, sekaligus membantu memperbaiki diri secara berterusan. Selain itu, dedahkan pelajar ini dengan tokoh-tokoh yang fasih dan berpengaruh dalam bahasa Melayu. Contohnya, menonton pidato tokoh seperti Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim atau pendebat IPT yang petah berbicara. Melalui pendedahan ini, pelajar akan lebih terinspirasi dan mempunyai contoh untuk diikuti dari segi gaya, intonasi dan kejelasan bahasa. Kesimpulannya,
Isu kurang keyakinan untuk bertutur dalam bahasa Melayu bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh. Jika tidak ditangani dari awal, ia boleh menjejaskan keterampilan pelajar dalam menyampaikan ilmu, menyuarakan pendapat dan menunjukkan potensi diri kita. Kita sebagai bakal pendidik perlu menjadi contoh kepada murid-murid kita kelak. Dan untuk kita mesti terlebih dahulu menguasai bahasa Melayu dengan yakin, fasih dan berkesan. Okey. Assalamualaikum awak. Saya nak minta awak bagi pendapat tentang isu semasa pendidikan zaman sekarang. Mak, isu pendidikan dia macam ni. Saya tak tahu lah. Tak apa, awak cuba cakap sikit pun okey. Assalamualaikum awak. Salam. Ya, saya nak minta awak beri pendapat tentang isu semasa pendidikan zaman sekarang. Isu pendidikan pada zaman sekarang. Betul. Pada pandangan saya, isu pendidikan sekarang saya rasa semakin relevan lah, kerana dia menggunakan banyak asas teknologi yang ada untuk murid-murid lebih faham dan juga lebih tertarik untuk belajar pada zaman kini, kerana teknologi pada zaman kini semakin dapat merubah ke arah pembelajaran digital dan akan menarik minat murid supaya mereka akan terus belajar. Bagus pendapat awak. Begitu yakin awak beri pendapat ya. Terima kasih atas pendapat awak. Isu dan latar belakangnya. Keterampilan berbahasa bukan sekadar keupayaan untuk menyampaikan maklumat, tetapi juga merangkumi aspek komunikasi interpersonal, termasuklah keupayaan untuk mendengar, menghargai dan memberi respon terhadap pandangan yang lain secara sopan dan rasional. Namun begitu, realiti hari ini menunjukkan semakin ramai individu yang gagal mengamalkan kemahiran ini dalam perbualan, terutamanya dalam perbincangan berkumpulan forum atau media sosial. Kita sering lihat perbincangan yang sepatutnya membawa kepada pertukaran idea akhirnya bertukar menjadi perdebatan yang panas dengan sindiran, pelekihan dan sikap tidak sabar. Apabila seorang tidak bersetuju, mereka cenderung untuk memotong percakapan, memperkecilkan pandangan orang lain atau cuba memaksakan pendapat sendiri tanpa beri ruang kepada orang lain untuk bersuara. Sikap ini menunjukkan kelemahan dalam kemahiran komunikasi dan memberi kesan buruk terhadap proses pembelajaran berpada sosial seperti pembangunan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Cabaran dan halangannya. Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada masalah ini. Yang pertama, kurangnya kesedaran tentang etika komunikasi. Ramai pelajar menganggap bahawa pencakap bermaksud menyatakan sesuatu pendapat sendiri tanpa memahami bahawa komunikasi yang berkesan ialah dua hala yang melibatkan proses mendengar secara aktif dan bertindak secara matang. Apabila tidak diajar secara awal tentang kepentingan mendengar dengan hormat, mereka berkata cenderung untuk bertindak secara dominan dalam percakapan. Yang kedua ialah pengaruh budaya komunikasi digital. Dalam media sosial, kita sering melihat perdebatan yang agresif, komen yang kasar dan penggunaan bahasa yang tidak sopan. Fenomena ini terbawa-bawa dalam komunikasi bersemuka di mana pelajar kurang sabar dan mudah memotong cakap atau mempelekeh pandangan yang berbeza. Yang ketiga ialah kurangnya latihan atau model komunikasi yang berhema. Dalam sistem pendidikan, tumpuan lebih diberikan kepada aspek akademik berbanding pengasahan soft skill seperti mendengar aktif, empati dan menghormati perbezaan pandangan. Tanpa bimbingan dan pendedahan, pelajar sukar memberi sikap keterampilan berbahasa yang seimbang. Strategi untuk menangani. Yang pertama ialah latih pelajar dengan aktiviti yang menekankan komunikasi dua hala dan dialog beradab. Aktiviti seperti debat, berstruktur, simulasi forum dan diskusi panel memberi ruang kepada pelajar untuk belajar cara mendengar, menyampuk dengan sopan serta menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan hujah yang rasional. Kedua ialah memupuk nilai empati dan keterbukaan dalam komunikasi. Pelajar harus dilatih untuk memahami bahawa perbezaan pendapat adalah lumrah dalam interaksi manusia. Setiap individu datang dari latar belakang yang berbeza dan membawa perspektif tersendiri yang perlu dihormati. Dengan memahami ini, mereka akan lebih cenderung untuk mendengar dan merespon dengan bijaksana. Yang ketiga ialah guru dan pensyarah perlu menjadi model teladan dalam komunikasi berhema. Cara guru mengendalikan perbincangan kelas, menerima soalan daripada pelajar atau memberi komen terhadap pandangan pelajar secara langsung membentuk budaya komunikasi dalam bilik darjah. Jika guru menunjukkan teladan yang baik dalam menghormati pendapat pelajar, pelajar juga akan cenderung untuk mengamalkan perkara yang sama. Selain itu, kursus atau bengkel soft skill yang memfokuskan kepada kemahiran interpersonal perlu diperkenalkan secara lebih sistematik dalam kurikulum pelajar guru. Ini penting untuk memastikan bakal pendidik bukan sahaja fasih dalam menyampaikan isi pengajaran, tetapi juga mampu mengurus pembezaan pendapat di dalam bilik darjah dengan hikmah dan kesantunan. Kesimpulannya, sikap tidak menghormati pendapat orang lain adalah antara penghalang utama keterampilan bahasa yang berkesan. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengar dan memberi ruang kepada orang lain untuk bersuara.
Syamil, di akhbar kan terpapar berita tentang remaja di sekolah tidak lagi berminat dengan aliran sains dan STEM. Pendapat saya lah kan, mereka ni tak minat dengan aliran sains dan STEM ni sebab pendirian mereka mengatakan pembelajaran sains dan matematik ni boleh merosotkan akademik mereka kerana terlalu susah. Akhbar mana kau tengok ni? Kau rasa salah ni? Tak, mana ada. Tapi itu pandangan saya lah. Tak salah juga, bukan macam tu. Syamil, sekarang di akhbar berita, di muka depan akhbar berita terpapar tentang remaja zaman sekarang tidak lagi berminat dengan aliran sains dan STEM di sekolah. Bagi pendapat saya lah kan, mereka tak berminat dengan aliran sains dan STEM ni sebab pendirian mereka tu mengatakan subjek sains dan matematik itu boleh merosotkan prestasi akademik mereka. Saya faham maksud awak. Tapi pandangan saya juga mengatakan di sekolah guru juga kurang mempengaruhi murid-murid untuk menyukai subjek itu. Betul juga kan. Saya rasa pandangan awak tu benar juga ya. Pandangan awak juga.